Asal review motor je orang tanya top speed. Asal review motor je orang tanya top speed. Kau ni dah kenapa? Okay, untuk motor Guerrilla 450 ni, top speed dia aku tak tahu. Seriously, sebab aku tak berani nak bawa motor dah laju. Kita sayang nyawa. Tapi untuk apa yang aku dah try, paling laju lah aku boleh bawa 145. Itu gunakan performance mode lah. Tapi kalau aku guna eco mode, paling boleh dapat dalam 110 kot. Sebab dia jaga, orang kata apa, penggunaan minyak. Dan kalau untuk orang yang baru nak bawa motor ni, aku sarankan korang guna eco mode. Dia memang sangat manja lah. Dia tak bagi terlalu laju dan kau pun tak terkejut. Tapi kalau kau dah biasa bawa motor ni, gunalah performance. Masalahnya aku awal-awal dapat motor ni, aku dah try performance. Aku macam, masa sedap sangat motor ni. Patutlah rupanya dia bagi performance. Aku tak setting. Tapi masa dah bawa performance. Minyak pun makan sedap. Okey, untuk harga motor ni lebih kurang dalam 28,700. Lebih kurang 28,000 lah untuk harga yang ditawarkan. Tapi kalau kau pergi dealer, of course lah lebih pada 28,000. Tak sampai dalam 35, bergantung pada dealer. Tapi memang mampu milih lah motor ni. Jangan tanya top speed lagi. Tapi kalau korang ada soalan lain, jangan lupa untuk like, share dan komen, serta follow akaun aku untuk video yang seterusnya. Kalau korang nak lagi video yang menarik daripada aku. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay tune, stay safe.